Minggu lepas saya pergi hiking dengan kawan-kawan dan ada satu momen yang buat semua orang berpeluh sejuk. Kereta saya tersangkut dalam lumpur selepas hujan, tayar berpusing tapi kereta langsung tak bergerak. Nasib baik saya teringat dalam batang ada tali penyelamat W5. Tali yang ramai pemandu tengah sebut-sebut kebelakangan ni, saya pasang je terus. Dua hujung cangkuk besi berbentuk U dengan kunci keselamatan memang kukuh. Tali ni boleh menahan 10 hingga 20 tan. Di dalamnya ada 600 gentian nylon, 66. Sebab tu bila tarik memang lancar, tak tersentak, tak regang. Tak sampai beberapa saat, kereta pun berjaya ditarik keluar dari lumpur. Semua orang lega betul masa tu. Waktu tu barulah saya faham kenapa ramai cakap pergi hiking atau travel jauh tanpa W5 memang satu kekurangan besar. Sekarang harga cuma RM59, penghantaran percuma dan tengah hot jadi stok cepat habis. Kalau anda selalu travel, masuk hutan atau pergi trip jauh, saya nasihat ikhlas, simpan satu tali W5 dalam batang. Bila kecemasan, barulah anda tahu ia mampu selamatkan seluruh perjalanan.